Video ni kamu nak mari buat kupasan, nak mari serup, nak mari buat kesimpulan mengenai dengan orang tak lepas bak sawarikan hangrat. Ada setengah duk tanya buku tu, duk tanya buku ni, kata sebab gapo kau kita ni tak lepas bak sawarikan hangrat ni adik kakak dia deh. Kata kita ni tak ada gapo perkara, tapi tak lepas juga. Mari adik kakak dengan molek ni deh. Agak kata panjang sikit video ni. Amo nak buat kesimpulan kata beberapa perkara, kalau kita ada beberapa perkara yang amo nak goyak ni tak lepas. Ada salah satu daripada semua tak lepas. Tak lepas dah adik kakak. Gapo dia adik kakak? Yang pertamanya, yang nuk kepada orang yang berbangsa Thai. Misal Sanchat Thai. Dalam bat percacun tu, Sanchat Thai. Yang keduanya adik kakak, kena umur 18 tahun ke atas. Walaupun kita tak jadi pelajar, walaupun kita ni tak ada gapo sekarang, motosikal pun tak ada semua serba-serbi adik kakak, tak ada belakang-belakang. Tapi kalau tak sampai umur 18 tahun, tak boleh adik kakak. Yang keseterusnya, jadi tok cak apa ni dak cerada. Orang duduk dalam gok jadi banduan pun tak boleh adik kakak. Orang yang duduk di dalam setan songkrok, kongrat, duduk di bawah jaga kerajaan. Ban songkrok dek gapo ko ataupun orang tua hak duduk di rumah orang tua hak kerajaan duk jaga tu adik kakak dia weh. Tak boleh. Yang keseterusnya, nak rian, nak seksa, pelajar-pelajar. Kecuali pelajar kau sono dia baru lepas ngoci. Jadi kalau pelajar semua pelajar. Kita jadi pelajar Mahawidyalay ko, Rongrian Mathayum ko, sekolah rendah ko, apa dia ko adik kakak. Kalau kita ni duk ada di dalam senara nak rian, nak seksa, tak boleh. Walaupun kita nak sesak ke dadak setara mana pun adik kakak tak boleh. Yang keseterusnya adik kakak orang jadi karachakan, pandangan rachakan, pandangan ลูกจ้างเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ tak boleh juga. Kecuali เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี Macam orang jadi orang ลูกจ้าง orang kerja malah, kerja makan upah dalam pejabat kerajaan. Gaji dia kira-kira himpun-himpun dalam setahun ni tak boleh 100,000 setahun. Ni boleh walaupun dia duk kerja kerajaan sekalipun adik kakak. Yang keseterusnya, orang hak pasang duk boleh bamnan raidan. Duk boleh nak boleh. Peceng dah kerja. Dia tu dah pejabat kerajaan. Kerja tu dah. Tapi duk boleh bamnan sokmo. Duk boleh bamnit sokmo adik kakak. Duk ada sokmo adik kakak dia. Tu dia. Ataupun bamnan ko biar wat gapo ko adik kakak tak boleh juga. Tu dia. Yang keseterusnya adik kakak orang jadi karachakan kanmuang. Gapo dia? Macam oboto ko, soco ko adik kakak dia tak boleh juga. Orang jadi putang adik kakak, amo rasa kata tak ada siapa pun. Orang jadi putang pakat nak berubuk main lon tapi ambak sawarikan hangrat ni deh. Dan yang keseterusnya adik kakak, หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นกรรมการในบริษัท Orang yang duk lekat nama jadi ahli jawatan kuasa di dalam syarikat. Jadi ada kaitan ผู้ถือหุ้น dalam barisan. Dan kecuali hak jadi wisahakit cumcun ni ke, beberapa hari yang telah lepas baru ni, dia lepas pengaji. Kalau nama siapa dia, duduk gantung di dalam ผู้ถือหุ้น hak wisahakit cumcun gapo ni, hak ni lepas adik kakak dia dah. ผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ duit sipen ni di dalam bank. Tak boleh juga adik kakak dia. Tu dia. Lepas tu orang yang ada prakan ชีวิต ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป Dia buat prakan ชีวิต lepas tu biar prakan dia ni. Dia akan boleh. Apa nama ni? Kalau dia sakit boleh lah. Gatu goning kan. Jangan lebih pada 12, semenjak 12,000 kok ke atas. Dan ni pun tak juga tak boleh bak sawarikan hangrat adik kakak. Yang keseterusnya adik kakak, คู่สมรสของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อน Bini adik kakak tak ada kerja pun, duit tak ada pun, sebulan-sebulan ni boleh gaji tak berapa kok ataupun gaji tak ada pun, tapi adik kakak suami ni kerja ada. Apabila dia pergi bayar pasi, dia pergi bayar cukai, dia nak lod jan pasi, dia pergi ambil nama bini mai lod jan pasi. Jadi bini tu saat ni tak boleh juga. Ataupun isteri dia kerja, tok lelaki tak kerja ataupun hasilnya tak sampai 100,000 setahun. Dia kerja buat sampai setahun pak, sebab isteri saat ni nak bayar cukai murah, nak bayar pasi murah kepada kerajaan, dia ambil nama tok lelaki duduk di dalam dengan dia, barulah tok lelaki duit dia bayar cukai kepada kerajaan saat ni kos sikit. Lagu ni tok lelaki dia pun tak boleh juga. Walaupun dia hasilnya tak sampai 100,000 setahun sekalipun adik kakak. Yang keseterusnya adik kakak orang panggil kata บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสของผู้มีเงินได้. Tu dia hak ni yang lucu dah.
Ya dulu ni kan adik kakak, ya bunyi khabar kata dulu, anak ada hasil ada gaji. Ibu bapa tak ada gaji. Kabar-kabar anak ni pergi bayar cukai, bayar pasi. Dia pergi ambil nama ibu bapa, mari lot John pasi. Dulu tak boleh, tapi lah ni pakai boleh dah adik kakak. Lah ni tak apa dah. Walaupun anak duk ambil nama ibu bapa, mari bayar pasi, bayar cukai, lot John pasi sekalipun, boleh dah juga adik kakak dia dah. Yang keseterusnya adik kakak, kita mari tengok hasil dia. Panjang sikit video ni. Hasil dia, raidai setara mana baru tak boleh. Raidai ni adik kakak dia royak kata, hasilnya dalam masa setahun jangan lebih daripada 100,000 baht setahun. Tu dia. Kalau sekiranya adik kakak gaji 9,000 kok sebulan. Setahun berapa? 10 bulan 90,000. 12 bulan, cuba kita kira lebih dah daripada 100,000. Jadi maksud kata tak boleh juga buat sawadikan hang rat. Tu dia. Lepas tu subsin tangkan ngen. Kita duk taruh ataupun kita ada selang. Salak ke apa nama kau ikutlah. Jangan lebih daripada 100,000. Yang keseterusnya adik kakak dia royak katanya mai miwongen sincia. Mai ken nak banci. Duit kita duk pergi pinjam tu. Hak kita duk pergi pinjam ke? Hak kita duk pergi pinjam dengan bank tu bank ni ke apa, setiap banci, setiap akaun bank jangan lebih daripada 100,000 baht. Tu dia. Kecuali orang hak buat kaset tekan, hak kaset tekam, hak tu lain kira dah. Hak pasal demo sincia, พื่อการเกษตร ke apa ni, ni dia tak kira adik kakak. Demo pinjam wak gotu ni untuk wak nane ke apa ke, hak tu tak kira. Sincia ทางการเกษตร. Tu adik kakak tahulah lagu mana sincia ทางการเกษตรdah. Okey, yang keseterusnya kita mari tengok berkenaan dengan harta benda, tanah ke apa ni adik kakak. Okey, kalau adik kakak ada bilik tempat duduk. Tempat duduk jangan lebih daripada 35 tarang met. Kalau tempat duduk adik kakak lebih daripada 35 tarang met, jadi tak boleh. Okey. Manakala yang seterusnya adik kakak, tempat duduk kita, tanah. Tu dia, tanah hak tempat kita duduk ni. Tanah hak tempat kita milik. Tanah kosong ni lah. Bukan tanah untuk cocok tanah. Tanah saja-saja. Jangan lebih daripada 1 rai. Kalau adik kakak ada tanah lebih daripada 1 rai, nama hak adik kakak lah. Tu dia, nama hak adik kakak lah. Jadi tak boleh juga adik kakak. Ataupun kalau tanah untuk buat cocok tanah, hak ni jangan lebih daripada 10 rai. Jangan lebih daripada 10 rai. Kalau tak sampai 10 rai, kita ni termasuk di dalam syarat-syarat yang nak boleh buat sawadikan hang rat. Okey. Kita mari tengok rumah pula adik kakak. Tu dia. Saat ni tu hong shoot room, hong bilik tempat kita duduk lah. Kalau kita ada kondo ke apa nama ke adik kakak dia, apartmen ke mana, jangan lebih pada 35 tarang met adik kakak. Yang keseterusnya adik kakak dia, hak ni tak ada orang yang ada bad kredit tak boleh. Sebab tu lah ada setengah yang kata kita ni kereta tak ada, motosikal tak ada, tanah tak ada, tapi ada bad kredit. Bad kredit tu saat ni tak boleh juga. Menyebabkan kita ni tak lepas bad sawadikan hang rat adik kakak. Tu dia. Dan yang keseterusnya, motosikal, supaya kita dah tahu semua dah lah. Motosikal, kalau ada lebih daripada sebuah, tak boleh. Tapi kalau motosikal kita ada sebuah ya, hak 300cc, tak boleh juga. Kalau hak tak sampai 300cc, jangan lebih daripada sebuah. Maksud katanya, kalau kita ada motosikal 2 buah, tak boleh. Kecuali motor kita yang kedua saat ni, duduk di dalam asuran lagi, hak tu tak ada gapo. Ataupun motor kita saat ni lebih dah daripada umur 15 tahun, tak apa. Tak apa. Ataupun motor kita tak sampai 15 tahun, gobek tak boleh nak guna faedah dah adik kakak dia. Boleh juga. Tapi adik kakak kena pergi ukar masalah lah. Kita pergi ukar masalah di ampel lah ni. Yang keseterusnya kereta adik kakak. Kereta kalau kita ada kereta king, kereta kabak, podi takung, tak boleh juga. Kecuali kita ada kereta hak umur lebih daripada 20 tahun. Tak ada gapo adik kakak. Tapi kalau adik kakak ada gapo nama ni? Ada apa nama ni? Kereta tuk-tuk. Tak ada gapo. Kereta tuk-tuk tak ada gapo. Kalau kereta untuk buat tanah macam yang gala, tak ada gapo adik kakak. Tapi semua tu jangan lebih daripada sebuah. Mai ke nengkan. Mai ke nengkan adik kakak. Jangan lebih daripada sebuah. Jadi ni syarat-syarat semua dengan secara umumnya bagi hak orang nak tak boleh buat sawadikan hang rat. Bukan sekadar kata tak ada kereta saja. Bukan sekadar kata ada tanah saja. Saat ni ada beberapa perkara yang mau royak kepada adik kakak. Kalau adik kakak tak lepas hak mana, cuba kita pergi cek tengok.
Lepas tu kalau sekiranya kita berasa kata kita gicik tengok dah. Kita sungguh-sungguh tak ada kali kereta. Sungguh-sungguh tanah tak ada kali, umur tak ada kali. Cuma tapi adik kakak kena gicik tengok kata pia ambil nama kita ke tidak. Kalau ada orang ambil nama kita, maksud kata benda tu hak kita. Lepas tu kalau kita berasa kata bukan hak kita. Hak ni kita kena pergi ukar masalah dah lah. Gijin uton. Jin uton di dalam telefon dulu ataupun gijin uton di tanakan dulu pun tak apa. Kemudian pada tu kita pergi di ampun. Kita terima nasihat ataupun rakam periksa di ampun adik kakak. Kerana mereka di sana tu ada maklumat, ada penjelasan lebih daripada orang lain adik kakak dia dah. Inilah di antara beberapa perkara yang menyebabkan kita tak boleh buat sawadikan hengrat. Kalau kita berasa kata semua tu tak betul, kita boleh yin uton dan juga boleh hukam masalah. Tu dia. Jadi yin uton ni adik kakak, kita boleh yin uton hingga sampai ke 31 Singhakum. Lambat masa lagi. Kita yin uton boleh pergi. Lepas tu semua ni tak kira orang dulu orang baru akan boleh guna buat sawadikan hengrat 41 Tuk Lakum 2569. Hak baru ni lah hak tahun 2569. Lagu mana adik kakak pahal dah kata hamba cerita royak ni. Kalau adik kakak faham, cuba tekan satu belakang supaya adik kakak nak tahu kata adik kakak faham setara mana. Dan jangan lupa tekan share supaya orang lain hak tak faham lagi, hak tak tahu lagi untuk mereka boleh tahu seperti adik kakak tahu. Share belakang. Setiap kali nak beli furniture ataupun alat-alat Prabu, ingatlah di kedai Yaklah Furniture. Di sini ada jual belakang dengan cukup lekat sama ada khisi, sofa, meja, daluk, almari, tikar, meja makan nasi, lemek, katil dan lain-lain lagi. Boleh kita pergi pilih beli di kedai Yaklah Furniture. Terletak dekat dengan Sunju Wacun Tesaban Nakhon Jala. Harga berpatut layannya baik hatta sampai tepat. Setiap kali nak beli alat-alat furniture, ingatlah di kedai Yaklah Furniture.